Kalau anda trade kripto dekat Malaysia, ini berita penting. Hatta dah list 20 coin termasuk token yang dulu susah nak akses. Inilah peluang awal untuk anda masuk sebelum arus besar. Selama ini, ramai pengguna Malaysia boleh trade coin popular lama macam Bitcoin dan Ethereum. Tapi Hatta mula buka akses kepada projek-projek kripto yang baru dan berpotensi tinggi. Awal, sah dan senang dibeli. Pada Ogos 2024, Hatta jadi bursa pertama di Malaysia yang senaraikan Worldcoin, Cosmos dan Polkadot. Ini bukan token biasa. Semuanya ada teknologi besar di belakang seperti Proof of Personhood, cross-chain infrastructure macam seperti DOT dan Atom. CoinGecko laporkan Hatta kini ada lebih 20 pasangan dagangan MYR termasuk XRP, Solana, Worldcoin, DOT dan Cardano. Maknanya, anda tak perlu tukar ke USDT dulu. Terus beli dengan ringgit. Dalam dunia kripto, siapa masuk awal, dia yang untung. Tapi nak masuk awal dengan selamat dan sah bukan senang. Dengan Hatta, anda boleh jadi antara pengguna terawal yang beli token-token besar dalam pasaran Malaysia yang dikawal sedia. Ingat, makin awal anda tahu, makin besar potensi. Nak tahu token apa bakal masuk Hatta bulan depan? Atau nak saya review projek macam Worldcoin dan Atom secara mendalam? Follow cikgu, saya akan kongsikan semua listing baru dari masa ke masa.